Masa nak pinjam duit ni, masa terdesak nak mampus tu bukan main ni. Lembut leher ni, pijak babi pun tak mampus. Terus nak terbit alasan nak pinjam duit ni bukan main lagi. Tang malam punya atok ni kata-kata tu. My time nak bayar ni amboi. Dia pula cengih pada kita. Tak kena haram pangai lagu tu. Bangsa mau kalau kata gamuk tolong anjing tersepit lagu ni memang tak guna buat baik sampai ke mampus hampa oi. Kita ni niat punya lah baik nak tolong dia. Dah kata tak ada duit nak mengkedara. Susah sekarat nak mampus. Dah mau kalau kata gamuk dah ada duit tu hang bayar lah balik hutang orang. Duk cangok kepala bapa hang apa lagi? Bila kita ni tak pergi tanya, dia pun boleh buat lupa. Sopa macam tak pernah pinjam dia orang. Bila kita minta ni macam-macam alasan. Tak cukup duit lah, duit tak ada lah. Dalam status WhatsApp tu duk bubuh gambar, duk berjalan sana sini ada duit pula. Duk pi menerai makanan-makanan viral apa semua tu hang ada duit pula nak haram oi. Tu bukan tak ada duit, tu bukan susah, tu jahat. Amboi. Ayam katik kolam nerang. Banyak cantik muka hang. Dah tahu kata ada hutang dengan orang, kita kena retiak bayar balik hutang orang tu. Barulah orang tak serai nak bagi kita pinjam lagi bodoh. Muka tu dah huduh, kepala otak tu janganlah bingai. Akai ada tu cubalah guna, jangan duk tapuk dekat celakang kang saja. Mak pak hang dulu tak ajang ke babi oi, mau kalau kata gamau reti pinjam duit orang, kena reti bayar balik. Ke mak pak hang pun sopa haram jadah juga. Hidup mati kerja meminjam duit ringgit orang je, main nak bayar liat. Ke tu turun perangai sopa kena haram lagi dekat hang tu. Aku tapi cakap pinggir api maki depan kedai runcit hang, tunggu hari nak tabung ke tanah tu kira dah cukup besar rahmat dah tu. Mau kalau kata gamau aku dah pi sendiri kat kedai hang tu, aku tak nampak muka orang dah, aku tak heran orang dah. Dan aku panggil nak haram tu hang malu kanjin lah jawab dia. Cukup nak haram, kau ajang kau udah geram betul dengan kira ni hang tahu dah. Hari tu masa dia tak ada duit nak mampus, nak pusing modal tak lepas, dia mai cari kau dah hang tahu dah, mai pinjam duit dengan aku. Awal tu berjanji 2 minggu je nak bayar balik, lepas tu hang tahu dah. Lepas tu naik sebulan sedak lah bulan 8 dah. 8 ke? Bukan 7. Daripada bulan 1 tu haram 5 duit pun tak reti-reti nak mai bayar, dah buat lupa kena kat dia. Geram aku sewa behos lagi, aku suruh dia pergi rodong kedai runcit dia, tunggu hari nak ban tu baru tawan. Cukup nak haram. Lepas tu kau dah loncok masuk pi kat dalam tu kita punya gula ketui, gula kabung ke hangpa panggil apa, tak apalah terpulang lah. Buat pajeri ni kena bagi ada berasa manis sikit. Mau kalau kata gamau tak berasa manis tu bukan pajeri, tu gulai bingai. Sama naik dengan tu kita perasakan terus dengan garam, ajinomoto apa segala manis tu. Mau kalau kata gamau tak mengkedara ajinomoto tu tak payah bubuh, tak payah ikut orang. Tapi bila nampak orang pakai ajinomoto ni, mulut tu terus ada kondem saja. Hadap tabung di tanah tu mampu kerana mengkedara ajinomoto. So mau kalau kata nampak gula kabung kita tu dah mula larut elok tu, kita boleh masukkan kita punya risik. Nah abang bagi nak risik, mau kalau kata nak bubuh layang-layang je berasa tak berasa tu tak payah. Mau kalau kata gamau nak berkera ni tak payah dah buat masak mengkedara, pergi beli je senang. Teringat lagi kau dah markah lama Hafiz dulu. Konon ni nak main hantang kat bakai mak mentua lah buat pajeri. Pajeri kepala otak dia apa tak tahu, berasa macam apian tu dengan tak berasa risik, tak berasa manis-manis apa pun. Lagu tu nak bagi mengkedara laki, lagu tu nak bagi mengkedara mak mentua. Kalau dapat dekat kau dah menantu lagu tu lah, aku tekak muka dalam payuk pajeri tu. Kita ni jadi perempuan kena belajar masak daripada umur muda. Kak Odah dulu ni umur dah jah 5 ni, mak dah lepas dah masak beda abah nak makan. Orang putih kata apa, starter pack untuk kita ni orang perempuan. Ni apa haram tak arti tahu nak mengkedara aja nak menyunggit dia apa. So lepas tu kita boleh loncok masuk pi kat dalam tu kita punya terung, ada kita belah songsang, terung rupa dengan pelang lagi apa budak ni beli tak tahu. Tadilah Kak Odah suruh Hafiz pergi beli terung ni. Dia kelas lagu mana tak tahu, dah rupa dengan terung dalam seluar dia lagi. Sama naik dengan tu kita loncok masuk pi dalam tu kita punya santan, mangkuk bekas santan tu jangan lupa kocok nah, jangan duk baziak sangat. So lepas kita dah masukkan kita punya kangkung apa terung. Awak tak lalu ni lah mau kalau kata gamuk masak tengah hati duk marah duk mendidih kat orang ni kan, sebut pun tak kena dah. So Kak Odah tambah sikit ayam masuk dalam tu sayang, pasal lagi Kak Odah nak biar sat bagi kita punya terung tu dia bagi dia empuk sikit kan, nak biar bagi lama sikit atas api tu. Tapi kat hampa Kak Odah tak tunjuk lah. Tak ada salah, tak ada betul. Mau kalau kata gamuk suka cayak buat bagi cayak, mau kalau kata gamuk suka pekat buat bagi pekat. Siapa kata ada salah tang mana-mana tu hang suruh dia mai berdepan dengan Kak Odah. Tahulah Kak Odah nak ajak dia macam mana. Kita masuk asis sebelah modal kita sendiri beli, dia pula nak atok hatu tak boleh, hak ni tak boleh. Aku maki lagi dia beradik hang mampu 20 tahun tu bangkit balik kau. Jangan ada muka sangat So lepas semua benda dah kita lempak masuk di dalam belanga tu sayang, kita tunggu sampai kita punya pajeri ni mendidih. So lepas kuah dia dah mula buang lagu tu punya gaya. Kau dah kecilkan api sikit, kau dah nak tinggal biar kat dalam belanga ni, biar dia makin memekat, biar dia makin lembut terung tu senang lah sikit kita nak makan lagi kan. Bang Ibrahim pula gigi tak berapa banyak kan. Sementara tu Kak Odah nak tunjuk dekat hampa satu benda yang Kak Odah makan ni sayang, masa Kak Odah dekat Melaka hari tu tau. Kawan Kak Odah lah hari tu bagi try lauk-lauk pauk ready to eat daripada selera Nusantara ni. Ada daging masak hitam, ada rendang berapi, ada gulai kambing tu, kari kambing asli. Untuk hang tak reti masak dan juga penyegan nak masak tu kan, sesuai dengan muka hang. Beli banyak-banyak tambun di dalam peti air tu nak mengkedara awak keluar bagi panas balik je. Rasa dia bagi Kak Odah sedap. Pasal apa dia tak macam sesetengah produk ready to eat tu hang tahu tak, yang mana cabai berbumung lah, ada yang kurang rasa gula, kurang rasa garam. Anu berasa kurang bawang, hang ni berasa terlebih cabai sampai nak luruh bulu-bulu mengkedara pedas nak mampus kan. Tapi hang ready to eat by selera Nusantara ni memang sedap. Kak Odah syorkan dekat hampa pakai-pakai pi try sayang. Hang mana aduk kalut sedia-sedia tak ada nak masak tu kan, hang tok nasi je suruh anak hang panas dah boleh makan dah depa. Daripada duk tinggal
guys, samyang lah, ramen lah kat depa Maggi lah apa semua tu tak payahlah cik oi. Duk mengkedarah hari-hari lagu tu punya rupa mampoi. Moga lah kata gamak nampak macam minyak belambak tu kan. Janganlah tuang masa dengan minyak-minyak tu sayang. Orang buat menatang proses lagu ni dia kena bubur minyak lebih sikit nak bagi tahan lama. Takkan nak tu pun kau dah nak kena abang kampung tak faham lagi kau. Nampak sangat jarang masuk dapur ni. Rendang berapi dia kau dah paling suka pasal pun rasa dia pedas cukup lengkap sayang. Oi, sedap tak tahu nak abang ni rendang berapi tu. Kau dah try sekali masa dekat Melaka tu terus rindu, terus suka faham. Balik mai cari dekat TikTok shop belambak duk ada rupanya. Semoga lah kata gamak hampa berminat nak beli banyak-banyak nak bulan betik air ataupun nak try tu hang pakai-pakai lah pergi cari dekat TikTok shop tu. Tak pasal aku nak tolong type hang tekan je selera Nusantara punya ready to eat kan keluar lah nanti.